dari Universiti Stirling. Beliau kini berkhidmat sebagai Timbalan Pengarah Penerbit USM, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemasaran MAPIM dan juga Ketua Bahagian Penerbitan Popular Penerbit USM. Berpengalaman hampir 23 tahun dalam industri penerbitan, beliau terlibat dalam keseluruhan rantaian kerja buku merangkumi editorial, pengeluaran dan pemasaran. Kepakaran beliau meliputi pemasaran dan pengedaran buku, pemasaran e-dagang, buku digital, pemasaran antarabangsa serta pengurusan jualan hak cipta di Frankfurt dan Indonesia. Antara pencapaian utama beliau ialah membina kerjasama dengan aggregator global seperti Trajectory, Overdrive, Google Books, Kobo dan Barnes & Noble, mengurus Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur MAPIM, serta terpilih dalam program Istanbul Fellowship Program dan Sharjah Publishing Conference. Jadi untuk tidak membuang masa, kita serahkan sesi ini kepada Cikgu Sri untuk berkongsi pengalaman beliau. Terima kasih.